Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, saya sebagai YB Shah di TikTok, saya nak bagi satu maklumat tentang video video Kaabah, tanah suci kita. Ada pula dalam video itu boleh main-mainkan agama dalam Kaabah, menjoget-joget, seksi-seksi. Dan saya tak boleh nak terima lah benda ni. Saya memang sakit hati lah. Sebab apa? Saya sangat marah sangat kepada pihak dalam TikTok. Saya tak suka lah buat cara di Kaabah Mekah kita, agama Islam kita dipijak. Dia berjoget-joget dekat Kaabah. Ni saya nak minta pada pihak polis, tolonglah. Saya harap tolong ambil tindakan tentang video ni. Saya haraplah. Saya nak minta tolong kepada pihak kerajaan dan pihak anggota polis, tolong ambilkan maklumat yang video yang saya terterakan ni, dan minta tolong pada pejabat Jawi, tolong siasat video ni. Saya tak suka lah buat benda Kaabah, Kaabah kita, Mekah kita buat cara macam itu, berjoget-joget dekat Kaabah. Dia cakap, ya Allah, ya Rabbi, mana ni? Mana orang Islam kita? Kenapa saya seorang dia dapat info tentang video tu? Video tentang Kaabah. Mana? Apa yang nak jadi ni? Saya nak minta pada pihak kerajaan, tolong siasat dulu video tu. Sekarang ni agama kita dipijak. Kepada kerajaan dan kepada pihak polis dan pejabat Jawi, tolong siasat video tu. Sekarang ni dipijak, dihinjak dekat Kaabah, berjoget-joget depan Kaabah. Itu agama kita, agama Kaabah kita, kiri pihak kita.